tepi kali ini panas. Selepas bahang PRN Johor, landscape politik kembali bergegar, kali ini di Melaka. Status kerajaan perpaduan berkubur apabila Pakatan Harapan rasmi kembali menjadi pembangkang. 5 adun Pakatan Harapan, 4 DAP dan 1 amanah tarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Keputusan ini dibuat sebagai protes terhadap kelulusan RUU pelantikan 7 adun lantikan. Kesemua mereka nekat meletak jawatan Exco dan timbalan Exco demi mempertahankan prinsip demokrasi. Tindakan drastik ini mengejutkan ramai sehinggakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta DAP Melaka menangguhkan keputusan itu demi rundingan lanjut. Tapi nampaknya keputusan sudah pun muktamad. Persoalannya, adakah DAP kini mula goyah sebelum drama Melaka? DAP sudah pun bergolak selepas tewas mengejut di PRN Johor. Sebaliknya, MCA pula kembali bernyawa apabila merampas semula 3 kubu tradisi, iaitu di Tangkak, Jementah dan Johor Jaya, sekaligus menguasai 8 kursi berbanding DAP yang hanya tinggal 6 di Johor. Jadi, adakah pergolakan di Melaka dan kebangkitan MCA di Johor ini petanda awal kejatuhan DAP? Apa pandangan anda? Tulis di ruangan komen bawah. Kita sembang.